Berapakah jumlah simpanan emas setiap orang yang patut ada? Setiap daripada kita patut letak target untuk ada simpanan emas sekurang-kurangnya 1 kilogram untuk satu keluarga sebagai benteng terakhir kewangan keluarga kita. Sekarang nilainya adalah sekitar RM526,000. Jika 1 kilogram emas terlalu besar, anda boleh letakkan target sekurang-kurangnya 100 gram emas pertama sebagai dana reserve keluarga. Menurut pakar kewangan Tuan Azizi Ali, setiap kita patut simpan sekurang-kurangnya 10 ke 15% daripada jumlah kekayaan dalam bentuk emas sebagai benteng kekayaan kita. Ini kerana nilainya terjamin dan tidak terjejas walau apapun keadaan ekonomi atau politik sesebuah negara. Dan apa yang lebih penting, emas adalah aset peribadi. Emas tidak boleh dibekukan oleh kerajaan. Sebagaimana aset-aset yang lain, ia akan jadi benteng terakhir kekayaan anda dan keluarga. Langit tidak selalu cerah. Ketika ia masih cerah, inilah waktu terbaik untuk anda sediakan payung sebelum hujan. Anda boleh mulakan dengan simpanan serendah RM100 di akaun emas CAP. Akaun ini terbuka untuk semua peringkat umur. Bagi yang ingin mulakan simpanan 1 kilogram emas anda yang pertama, anda boleh klik link profil, daftar secara percuma dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.